Sejarah Melayu membuktikan kita pernah menakluk Nusantara. Kita mampu membina empayar besar, mampu membuat kapal-kapal besar, lebih besar dari flora dilema milik Portugis. Itu sebelum kita dijajah. Orang lain nampak kelebihan kita, kehebatan kita. Sebab itu mereka takut bila kita nak menuntut hak kita. Kerana mereka tahu Melayu yang merdeka mampu menggegarkan dunia. Angin timur membawa bayu, megah merah berarak tenang. Umpan di labuh, niat di palu, rezeki dicari di alur medan. Melaka, bumi bersejarah yang pernah menjadi pusat gemilang Empayar Melayu. Di sini, pedagang berlabuh, budaya bertemu dan sungai-sungai menjadi nadi kehidupan sejak ratusan tahun. Warisan Melaka bukan hanya tersimpan di kota, tetapi turut mengalir dalam setiap kampung dan jeram airnya. Dan juga tidak dilupakan, antara kawasan yang menjadi sebahagian denyut itu wujudlah ataupun lahirlah, di situ lahirnya Bacang. Penempatan Bacang berada di kawasan-kawasan sungai di mana masyarakat pada zaman dahulu bergantung pada hasil sungai dari segi ikan dan selebihnya. Walaupun kini Bacang maju dengan pembangunan dan kedai-kedai yang telah dibina pada zaman kini, Bacang masih mengekalkan rohnya dari segi ekosistem yang subur dan sihat, dan juga kawasan-kawasan alam sekitar yang penuh dengan kehijauan, dan juga tidak dilupakan para pemancing pada zaman kini juga turun memancing di kawasan-kawasan Bacang, di sungai-sungai kecil dan sungai-sungai semula jadi, dan juga di kawasan sawah. Jadi Sawadi membawa misi kepada pemancing-pemancing di sekitar Bacang, di mana mereka harus memancing ataupun memburu jenis-jenis haiwan di kawasan Bacang supaya mereka bakal menjadi pemenang untuk Randuk 4.0 Bacang Melaka Sawadi kali ini. Ni. Okay guys, selamat kembali lagi. So hari ni saya bersama Wan dengan Aming di bahagian belakang sini. Okay, so apakah motif saya buat video ni? Okay, so sekarang kami tengah on the way untuk buat setup. Betul tak Wan? Betul. Ya yeah, betul, setup untuk Randuk 4.0 di Bacang Melaka. Okay, so kami tengah on the way ke tempat kita tengok spot semalam, dan kita akan set tempat lah. Ada juga player yang dah sampai, memang mantap. Memang disiplin gila lah. So kita punya pemancing-pemancing punya community memang disiplin nombor 1. Okay, so sekarang tanpa buang masa, sekarang kami akan pergi ke sana, set up tempat, ambil kehadiran, bagi goodies kepada siapa yang datang awal. Lepas itu kami pada pukul 8 ataupun 8 suku, kita akan buka player untuk pergi mancing sudah. Alright, so kalau nak tengok dengan versi yang lebih panjang ataupun konten-konten kita yang lebih menarik lagi ni, korang kena stay tune. Betul tak Wan? Betul tak Wan?
Betul. Ya, kita paksa. Okay. Gaming. Alright. So, stay tuned guys. Yeah. Sawadi. Tasik tenang, umpan pun siap. Kaki casting dah bersiap. Strike through that, yo. Yeah. Aye. Okey, kepada player-player Rando yang tidak, Rando Saudi boleh datang ke depan ya untuk ambil manis-manisan daripada Saudi ya. Umpan pun siap. Kaki casting dah bersiap. Strike through that, yo. Yeah. Aye. Dan juga kepada player-player sekalian ya. Okey, dalam goodies kita ada letak satu item baru saja kita launch kat Saudi. Okey, so yang mana dapat tu nama dia Saudi Hippo lah. Dia datang sekali dengan pemberat. Okey, ada pemberat khas. So kalau contoh tak bawa ST punya player, boleh guna Hippo saja dengan pemberat yang kita bagi sekali untuk main bahagian bottom juga. Okey. Yang mana nanti korang tengoklah kat dalam tu ada. So kalau untuk anda nak cuba boleh juga sebab yang tu salah satu item hot tengah jalan lah sekarang. Okay. Alright, okay. So tanpa nak buang masalah. Okay, so saya nak bagi sekata dua je. Okay. So hari ni utama ataupun objektif kita lah untuk player-player kita untuk mancing haruan. Okay, haruan. Dan lagi satu, ada satu berita ataupun satu pengumuman yang saya nak bagi tahu. Okay, kepada player-player yang bawa umpan sendiri ataupun gewang sendiri strike ikan terpaling panjang, kita akan bagi hadiah besar-besar juga. Tetapi kalau contoh anda strike menggunakan gewang yang kita bagi tadi dalam goodies tadi kan, korang akan dapat satu special prize juga. Special prize tu saya nak tunjuk kepada anda semua. Okay. So untuk yang strike ataupun strike menggunakan gewang Saudi yang macam tadi kat dalam goodies, kita akan berikan yang ni. Okay, janji kena panjang lah, ikan tu kena panjang. Tapi jangan tarik lah ikan tu. Okay. So rod ni dia punya material jenis yang hollow carbon. Tak ada problem lah kalau nak main skipping ke, nak main long cast, tak ada masalah. Alright. So ini adalah rod special prize kita berikan. Alright, itu salah satunya. Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, so macam korang tahu, so untuk pagi ni kita punya event randuk di Melaka. Okay, Bacang Melaka. So daripada saya simple je. Okay, siapa yang dapat ikan, korang boleh kumpul dulu. Kalau kata yang pergi jauh-jauh tu, korang boleh kumpulkan dulu ikan tu. Kemudian pukul 11.30 kita minta korang berkumpul balik kat sini. Yang mana dekat nak dah dapat ikan, nak terus ukur pun boleh. Kita ada buka kaunter kat sini nantilah. Kita ada buka kaunter dekat sini. So korang boleh datang, yang mana dah strike ikan, rasa ikan dia dah panjang, dah besar, okey, boleh datang ke kaunter ukur terus. Tak ada masalah. Chill je. Okey. So dalam masa yang sama, yang mana kalau kata dah mancing, dah rasa ikan dia paling besar, dah kata apa nak rehat, okey, dah tutup game, okey, tak apa, korang boleh datang sini, lepak-lepak kat sini. Okey, so kita juga ada display rod lah. Setiap rod tu adalah material dia yang berbeza, komponen yang berbeza untuk situation yang kata apa berbeza. Okey, mungkin korang nak tanya kita orang punya staff kat sini, bang, kalau kita nak main toman macam mana setup dia, kalau kita nak main PB macam mana setup dia, haruan dia apa setup dia. Okey, so dekat situ ada juga macam-macam rod lah, korang boleh tanya. Berbeza juga tali, poundage, apa semua, leader, apa semua, korang boleh tanya. Okey, so itu saja daripada saya. So saya nak menjemput, kita buat sikit bacaan doa lah. Kita minta kita punya mungkin daerah. So kawan saya ni boleh Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rahmat bin Bakar. Saya adalah sidang ataupun ketua kampung ni Kampung Baru Bacang. Jadi ini dia datang ni, dia dipanggil randuk ya betul. Jadi kita sama-sama meraihkan dan kita mulakan dengan kita punya acara ni dengan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah Tuhan kami, limpahkanlah keampunan, rahmatan taufik hidayah untuk kami peserta-peserta yang hadir dalam randuk di Bacang ini ya Allah. Mudah-mudahan mendapat kerahmatan darimu, mendapat keberkatan darimu ya Allah. Dan kami berharap agar ia berjalan dengan lancar sebagaimana yang diuruskan insya-Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih untuk Ketua Kampung, untuk Ahmad, untuk bacaan doa tadi. So kat tangan saya ni, yang real ni, okey, kepada pemain-pemain laut ataupun jenis yang nak pergi jig laut ke tengah main tengah laut kan. Okey, so yang ni adalah satu reel yang baru keluaran daripada Sawadee. Belum keluar lagi kalau dalam kita punya kedai, tapi on the way lah, stok dia on the way. Yang ni adalah SW SDC. Jenis yang DC, digital casting. Okey, khas untuk mainan laut. Wait a minute. Pembetulan. Apa dia? Bukan main laut, kolam air masin. Okey. Kolam air masin. Ataupun yang jenis nak main casting muara. Lebih kepada yang itu. So yang itu adalah digital casting. Okey, orang kata apa, yang kategori pertama untuk digital cast yang ada bunyi zing sesuai untuk air masin daripada Sawadee. Betul-betul keluaran Sawadee sendirilah. Okey, so siapa yang korang yang nak cuba rasa, okey, kita boleh set up game kat sini depan ni. Okey, kita akan bagi korang main cast kat depan ni. Okey, nak rasa dia punya zing dia. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan randuk sekarang. Mantap. Sawadee, Sawadee, rasa padu, pancing kuat setiap waktu. Sawadee, Sawadee, pilihan juara, tangkap ikan, seronok bersamamu. Selepas sahaja kita membuka ataupun melepaskan player-player randuk Sawadee untuk bermula dengan tugas memburu haruan, di situlah tibanya player kita dengan membawa ikan yang gorgon, besar dan senang dikatakan mega. Pembukaan. Baru 2 minit ni. Aduh. Baru 2 minit. Oh, dah dapat juga. Dah dapat juga. Dia tak naik lagi. Oh, boy. Saiz. Oh, saiz. Aduh, jam. Satu. Serta kami juga memulai pengukuran ikan tersebut.
Pembukaan. Baru apa ni? Lagi. 4 minit game on. Asal ada Dia makan anak ikan lah tadi tu. Dia dah breakfast tapi Dia dah breakfast. Tak cukup kata. Tak dia Nak 46 starting. Wow. Sizing dia. Abang boleh lepas kalau abang nak, atau abang nak kumpul. Boleh sebab kalau kumpul nanti akhir acara kita akan lepas balik. Kita akan buat lepasan juga. Tak berhenti dari situ. Di situ muncul lagi player-player kita. Tak henti dari situ guys. Itu hanya permulaan, bukan penamatnya. Muncul lagi player kita dengan membawa ikan yang besar dan juga yang ada saiz. Sampainya waktu pukul 11.30, kami meminta player-player randuk, pemancing-pemancing yang sertai randuk Sawadi 4.0 di Bacang Melaka untuk berkumpul di depan kemah, kerana di situlah kami akan umumkan pemenang-pemenang yang bakal membawa pulang reel dan juga rod. So kat tangan saya ni ada keputusan untuk pemenang-pemenang top 3 yang akan dapat reel dan akan dapat rod lah. Saya kata ni special prize juga. Dan juga baju Sawadi randuk macam saya tengah pakai ni. Alright. So, kita start terus lah. Okay. So, reel top 3, top 2, top 1. Dia ikut susunan dari atas, bawah ke atas lah. Okay. So, nombor 3 pemenang dia adalah Muhammad Irsyad bin Muhammad Nazir. Tahniah kepada Muhammad Irsyad. Tempat kedua. Ni adik ni. Adik Ryan Faik. Tak ada kata-kata. Okay. So tanya kepada abang adik Ryan Faik. Okay. Okay. So nombor 1 pemenang dia bernama Cik Amirul Amin. Ya, Cik Amirul Amin. Tanya kepada Cik Amirul Amin ya. So special prize tu pemenang tu tadi ada kat depan saya. Tapi dia tu bukan dewasa. So pemenang dia tak ada siapa lagi lah. Adik Faik kita, ya. Yeah. So dapat hari, dapat rod. Balik ni boleh kita tali dah. Petang jagi boleh mancing balik kan, betul tak? So ada kata-kata? Tak ada lagi, tak apa. Tak ada lagi kata-kata. Melaka tak kupau. Sawadi.